Ini sebabnya kenapa aku beralih daripada Shopee Affiliate kepada TikTok Affiliate. 3 tahun aku buat Shopee Affiliate, bukan sekejap-sekejap. Tapi lately aku rasa makin lama makin mengarut. Tiba masanya untuk aku beralih ke TikTok. Aku bukan nak kutuk Shopee, tapi aku boleh senaraikan satu-satu beza antara Shopee Affiliate dengan TikTok Affiliate. Yang pertama, gaji Shopee 2 minggu sekali. Kadang-kadang drag sampai 3 minggu. TikTok ikut korang bila korang nak withdraw. Order complete je, terus masuk dalam earning wallet. So tak payah nak kena tunggu billing, tak payah kena tunggu bila Shopee nak bayar gaji, tak payah tunggu lama-lama. Yang kedua, cookies Shopee cuma 7 hari. Tapi cookies TikTok sampai 14 hari, brother. So snowball TikTok memang besar gila lah kalau 14 hari tu. So lagi besar potensi untuk kita dapat commission daripada orang yang membeli dalam TikTok. Yang ketiga, Shopee ni yang aku paling frust bab nak dapat 3% commission different shop tu. So kena join content creator dulu, gila susah nak dapat 3%. Macam-macam benda dia minta. Dah lah klik target makin lama makin tinggi. Dah lengkap, barulah dia bagi 3%. Itu pun kena tunggu bulan seterusnya. TikTok tak payah weh. Once korang register, dia terus bagi 3 ke 5% commission different shop macam Shopee tu. Tapi dia tak panggil different shop, dia panggil indirect commission. So kalau korang perform dalam task-task yang dia bagi, korang berpotensi untuk dapat sampai 10% dia punya indirect commission. Banyak tu weh. So TikTok memang heaven lah. Aku dah test 4 bulan. Setiap hari memang nampak duit masuk. Tak payah buat video, tak payah buat live, tak payah tunjuk muka. Cuma set up sistem yang aku buat ni sekali je, masa mula-mula. Lepas tu tinggal tunggu je commission masuk, insyaAllah. So semua step yang aku buat ni, aku dah share siap-siap dalam ebook aku. Case study TikTok Affiliate dan tutorial 2026. Aku cuma nak bantu. Kalau korang tak nak, tak apa. Aku tak rugi apa-apa pun. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum.